So, apakah itu T dalam TPAC? T dalam TPAC bermaksud Technological Knowledge, iaitu pengetahuan tentang teknologi pendidikan untuk kita gunakan dalam pembelajaran dan pengajaran kita. Sebagai contoh, kita guna seperti Kahoot, Canva, Google Classroom dan sebagainya. Baiklah, mari kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya kita akan sambung kepada PK. Apa itu PK? PK ialah Pedagogical Knowledge, iaitu pengetahuan terhadap amalan pedagogi. Jadi, seorang guru akan menggunakan PK ni untuk mengajarkan teknik pedagogi yang berkesan dalam bilik darjah. Ianya merangkumi strategi ataupun kaedah yang digunakan oleh guru itu untuk menyampaikan maklumat ataupun kefahaman dalam ilmu itu secara lebih berkesan. Okey guys, seterusnya ialah CK dalam TPAC. Jadi CK itu merupakan Content Knowledge. Jadi apa itu Content Knowledge? Content Knowledge itu ialah isi kandungan ataupun apa-apa sahaja yang terdapat dalam mata pelajaran yang kita mahu sampaikan kepada pelajar ataupun rakan-rakan kita. Sebagai contoh, jika saya mahu membuat pembentagan tentang subjek Saiz Nabawiyah, saya haruslah mengetahui tentang siapa yang terlibat, bila yang terlibat dan macam-macam lagi. Jadi, dengan menggabungkan ketiga-tiga knowledge tersebut, terhasillah satu rangka kerja yang dipanggil TPAC. Jadi, TPAC ni dia akan membantu guru untuk menghasilkan satu proses pembelajaran yang berkesan pada zaman sekarang, iaitu zaman digital. Okey semua, untuk topik yang kita akan bincangkan hari ini, kita akan bincangkan tentang hukum tajwid, iaitu ikhlaq. Okey, jadi saya akan invite kamu kepada beberapa kumpulan dan kamu akan bincangkan dalam kumpulan tersebut macam mana cara bacaan ikhlaq yang betul. Jadi saya ada juga share satu video dekat Google Classroom, video YouTube macam mana untuk awak semua baca ikhlaq yang betul, untuk jadikan sebagai rujukan lah. Jadi semua boleh tengok kat Google Classroom. Man, ikhlaq tu macam mana? Cuba silakan sikit. Okey, ikhlaq ni senang je sebab ikhlaq ni dia banyak dalam Al-Quran. Dia terbagi kepada dua jenis, antaranya ba bertemu nun dan ba bertemu dengan tanwin. Tadi Ustaz ada bagi video dekat GC tentang ikhlaq. Apa kata kita tengok video tu dulu? Jom. Tiga. Okey, jadi semua dah faham tentang hukum ikhlaq. Jadi saya ada buat satu quiz lah untuk awak semua dalam Google Classroom. Saya ada buat satu quizzes. Dan awak semua kalau tak nak buka pun boleh scan QR yang saya buat ni. Okey, cepat-cepat 5 minit lagi. Okey, sekarang kita dah ada pemenang. Yang pemenang boleh datang depan. Saya nak bagi awak hadiah. Yes! Alhamdulillah. Okey nak tanya Terima kasih Ustaz. Sama. Baiklah, okey. Kesimpulannya berdasarkan video tadi kita dapat lihat di mana teknologi knowledge dah diterapkan oleh Ustaz Zulfan dengan penggunaan YouTube, Google Classroom dan quizzes. Seterusnya berkaitan dengan pedagogi, Ustaz Zulfan telah menggunakan kaedah pembelajaran secara kumpulan dan setiap kumpulan tersebut akan belajar mengenai ikhlaq. Selain itu, kita dapat lihat penggunaan content knowledge menggunakan tajuk ikhlaq dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dengan cara yang berkesan. Jadi itulah salah satu contoh macam mana kita sebagai bakal guru DITG mengaplikasikan model TPAC ini dalam proses pembelajaran kita. Jadi sama-samalah kita gunakan model TPAC ini untuk jadikan proses pembelajaran kita lebih berkesan. Sekian, terima kasih.